Oh, terima kasih Mari. Terima kasih. Ini hari kita. Sama tahun melaksanakan program juga DBT kita dirancangkan semua yang hadir pada hari ini. Dan pagi ini sesi yang pertama untuk perhimpunan bulanan 11/11/2025 kita mohon kerjasama dengan perempuan untuk penuhkan ruang-ruang kursi dan meja yang masih kosong. Ini tanya, tak yang masuk Kita tak masuk. Bagian sendiri lah. Semua masak background saya juga sebelum pernah terlibat di beberapa pelbagai guaman dan juga pernah bekerja. Serah pada dia. Serah pada dia. Waqaf nabi Allah Allah masih terlibat dan serahkan segalanya pada Allah dan Allah akan melihatkan hamba-Nya. You buat PA senang 1 bulan ni. Tapi saya berusaha sebelum 12 saya bagi 4 PA kepada dia. Itu adalah target saya dan cabaran saya terima daripada bos saya. Saya rasa ini bukan anxiety namanya. Dah boleh lah. Saya nampak tak? Kita kena war-warkan pada sesiapa yang ada penyakit anxiety, masuklah jadi staff JKM. Anda akan pulih. Dan saya belajar daripada itulah. Bila kita sibuk bekerja melakukan satu sebagai cabaran, sikit demi sikit anxiety itu akan hilang. Sebab kita berhadapan dengan klien kita setiap waktu dan klien kita adalah merupakan Habis. Mak Jeti. Anda jahal lah. Kita bukan bos dia. Nampak tak? Saya minta sebelum masuk ke 25 ni kita yang pertama kita kena check dulu tanda-tanda. Kenapa tunggu? Kenapa tak sabar? Kenapa keluar lambat? Sabarlah dulu. Dia juga yes, dia juga no. Alright, then dia nak tunjuk dekat wife. Tang berbah berkicau di hujung muara. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sesungguhnya Allah benci kepada mereka yang melakukan kerosakan. 600,000 orang penerima bantuan bukan jumlah yang sedikit. Kita lihat orang terlantar OKU terlantarnya. Kita lihat mereka yang perlukan bantuan dan sebagainya kita tangani. Kalaulah kita mengatakan bahawa ini Jabatan Kebajikan Masyarakat itu perlu ditutup, bagaimana dengan kewujudan kita yang hampir 80 tahun itu? Sebab itu pada tahun hadapan, cita-cita besar kita untuk kita meraihkan bersama-sama 80 tahun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Wih, macam mana boleh dapat awal ni? Kepada pegawai kebajikan masyarakat daerah ini ada sama Dia datang. Bila masa tukar nama? Jamila. Ya, apa yang dia sekarang ni dia. Jamila. Aziz, nama tu? Aziz Jamila. Aziz, apa nama tu? Aziz, Asyik kalau ada jawab. Kat sini yang mana pada awak geram sekali? Geram? Siapa nama dia? Ha? Gazawi. Awak selalu bunyi dia? Sikit je. Oh, awak sedap Ini rasa
Semua boleh nyanyi sebenarnya kan? Sikit. Lagi. Mana kaki-ku Saat kita bersama. Tanyakan ku kasih merindu dirimu. Hanya aku. Bye.